Entrepreneur Development Ministry has identified a new candidate for the Bank Rakyat chairman position. Minister Dato Seri Muhammad Redsuan Muhammad Yusof told reporters on Thursday that the candidate would not have any political affiliations and will be unveiled before the end of the year. Saya boleh beri jaminan dan saya yakin kandidat ini adalah seorang yang profesional dan juga telah berkecimpung di peringkat internasional, peringkat antarabangsa dari segi pengurusan perbankan. According to Muhammad Redsuan, the former chairman Tan Sri Shukri Muhammad Saleh was sacked after being implicated in the tampering of the 1MDB audit reports. Kita pun berhemah, kita nak menunggu apabila kontrak beliau tamat, ya, sepatutnya kita akan tukar. Tetapi dengan adanya keadaan keadaan semasa yang melibatkan integriti, ya, melibatkan satu, orang kata tu boleh sebut pengkhianatan kepada negara, jadi saya tidak, orang kata tu, hesitate untuk menyingkirkan beliau sebagai pengurusi Bank Rakyat. Kita kena firm.